wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama sedikit sebanyak kita mendengar sedikit tazkirah. Jemput abang-abang, pakcik-pakcik yang ada di belakang, mai dekat sikit sini. Mai duduk dekat dengan saya. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni dalam tempoh lebih kurang tak sampai sebulan lagi kita akan sambut Aidil Adha. Jadi pada tengah hari ini sedikit hukum hakam berkenaan dengan ibadah korban. Sebab dalam masyarakat kita ni bila sebut kata korban, orang selalu ingat kata dia biasa buat sekali itu pakai dah habis. Orang faham lagu tu. Kena pula dia ingat macam mak dia, tok dia, adik-beradik dia buat, dia kira cukup dah. Sedangkan ibadah korban ini dituntut atas tiap-tiap biji kepala. Saya kata ada kepala kena buat korban. Saya bagi contoh macam ni. Katalah dalam rumah tu ada 7 beranak. Ada suami, ada isteri, ada 5 orang anak. Contoh Dia tak tahu kata dia kena buat korban ni. Maka hari ni dia duduk, dia dengar. Dia tahu kata, oh Ustaz Mai bagi tahu kata hukum dalam mazhab Imam Syafi'i dalam Islam ni dituntut atas tiap-tiap biji kepala. Seumur hidup dia kena buat sekali. Lepas pada tu ada anak beranak 7 orang. Kita tak buat lagi kat diri kita, buat kat diri kita dulu. Tahu ni, ambil satu panggu, satu bahagian lembu. Lembu dia boleh bahagi 7. Jangan buat seekor seorang, rugi. Nah, dituntut dalam Islam dia suruh satu lembu 7 bahagian. Maka buat kat dia seorang, lepas tu tahun depan buat kat bini dia, tahun lagi satu buat kat anak sulung, anak nombor 2, 7 tahun habis. Habis 7 tahun. Setiap tahun sepanggu satu bahagian, 7 tahun habis. Semua 7 kepala tu kan. Tak tambah anak lah, tambah anak nak buat lagi lah kan. Baik. Masuk tahun ke-8, anak tak tambah, 7 tahun dah habis lah. Masuk tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-40, tahun ke-50, sampailah Abang Ramli mampus. Minta maaf melawak. Bisa tengok gambar Abang Ramli dia. Dia kata malam ni Abang Ramli balik rumah kat Pah. Malam esok rumah kat Cik Ani. Cik Ani apa dah? Saya. Nombor 3 rumah Ani. Nombor 2 apa? Siapa dia ingat? Amboi buat warok yang tak ingat. Bohong tak tengok mak Abang Ramli. Ustaz yang tengok dulu dulu. Apa nama atas nombor 2 tu? Lepas tu dia kata abang lah, macam tu lah sampai Abang Ramli mampus dia kata. Dia kata kat lelaki dia tak elok tu kan. Tapi nak abang kata lagi tak mati, lagi itulah nak kena buat korban. Kita tak boleh kata oh tahun sudah aku buat dah, tahun ni aku tak buat, tak payah buat korban. Dah, tiap-tiap tahun hang kena buat korban. Kalau hang dah buat dah seisi rumah tiap-tiap biji kepala, tiap-tiap tahun kira pakai Allahu Akbar kabir. Nak tambah ni. Oh iya. Ingat untuh apa? Baik. Tiap-tiap tahun satu rumah seisi keluarga satu korban. Satu keluarga satu korban. Tuan-tuan kalau kita faham lagu tu lah. Kampung Badli Shah. Buat nama raja ni. Kan? Kampung Badli Shah ni, kata Qaryah Badli Shah kampung ni. Satu Jumaat ni dia satu kampung lah. Ada 3 kampung. Baik, agak-agak dia punya rumah ada berapa biji? 300 lebih. Ambil 300 lah kita. Tak sampai 350 lah. Tambah kita bawa 300. Ada kalkulator tak? Cuba bahagi tengok 300 bahagi 7. Bawah 40. Cakap matematik dah. Maknanya kampung Badli Shah ni tiap-tiap tahun kena ada 40 ekor lebih korban. Sepatutnya. Tapi orang kita mana ada berapa ekor? 7 ekor. Koman lah. Saya tiap-tiap tahun buat di sekolah saya 30 ekor, 40 ekor, 60 ekor. Saya kutip-kutip tempat kuliah saya buat murah. Saya satu panggu 300 lah. Saya buat murah-murah bagi orang peluang untuk nak buat. Kesian yang mana tak apa nak mampu buat. Tapi sepatutnya satu kampung tu, ni karya baru 300 orang. Tuan-tuan tak pergi lagi masjid Taman Keladi Sungai Petani. Dia punya rumah dia ada 10,000 biji. Rumah taman-taman ni lah. Taman Keladi Sungai Petani. Kau tak kira lagi aku belah-belah kulit pergi taman hak besar-besar
Satu taman dia, satu masjid qaryah dia kadang-kadang 10,000, 5,000, kita baru 300. Kena qaryah besar-besar ni, Allahu Akbar. Sepatutnya mau ada 300 ekor, 100 ekor. Weh, tak pernah dengar Malaysia gitu. Pasal apa tak pernah dengar? Pasal tak mengaji, tak faham. Cuma kalau faham, walaupun benda tu sunat, tapi setahun sekali. Allah sebut dalam Quran, ayat selalu duk baca, tapi tak perasan. Allah kata, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, inna a'tainaka, kami beri kepada kamu. Asal kamu tu adalah Nabi Muhammad. Apa Allah Ta'ala bagi? Al-Kautsar. Al-Kautsar tu banyak tafsiran, salah satunya Telaga Kausar, esok dalam syurga, duduk di pintu syurga. Asal makna Al-Kautsar iaitulah diambil daripada perkataan kathura. Kathura tu banyak. Orang belajar bahasa Arab, ni kathir, banyak. Lawan dia qalil, sikit. Maka Al-Kautsar isyarat kepada nikmat yang banyak. Allah bagi nikmat banyak. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat kaki tangan. Boleh rasa macam-macam. Cukup dah, terus ambil banyak-banyak. Tak cukup kita boleh ambil dalam van. Nikmat yang banyak Allah bagi mula kat Nabi Muhammad, tapi makna dia umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Orang panggil ilmu tafsir. Maka makna dia umum. Allah Ta'ala bagi banyak, seolah-olah Allah Ta'ala kata, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Aku bagi kat hang nikmat banyak, 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 aku bagi kat hang nikmat banyak. Semua orang Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam. Lepas tu ayat kedua Tuhan kata apa? Fasalli. Bila aku dah bagi kat hang nikmat banyak, hang boleh hidup. Nikmat iman, nikmat daripada tak ada boleh ada. Nikmatul ijad, daripada ada umur panjang. Nikmatul imdad, nikmat ilmu, nikmat makrifat, boleh kenal Allah. Ya, boleh main semayang. Oh, nikmat besar tu. Tu tak kira lagi dengan nikmat-nikmat lain. Allah kata kalau kamu hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kamu tak akan mampu dihitung. Terlalu banyak. Maka bila aku dah bagi kat hang nikmat banyak, boleh faham saya cakap? Ya, saya cakap utara dia kan. Tanjung mari kan. Tu macam mana, tapi tak pancung lah ni, relax lah ni. Kan? Aku bagi kat hang nikmat banyak, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka hang kena semayang li rabbika, kerana Tuhan. Ya. Hang kena semayang kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Dan yang kedua, wanhar, hang kena sembelih korban. Setahun sekali. Nikmat hak tahun sudah sampai tahun ni buat korban. Nikmat daripada tahun ni lepas korban esok ni sampai tahun depan, Allah Ta'ala bagi setahun nikmat, tahun depan buat korban. Nikmat daripada tahun depan sampai nikmat tahun lagi satu buat korban. Macam itulah sampai mati. Tapi dah kita tak faham. Kita ingat aku buat dah tahun sudah punya nikmat. Tahun sudah yang tahun sebelum tu sampai tahun sudah buat korban. Tahun sudah sampai tahun ni, setahun Allah Ta'ala bagi kat nikmat macam-macam, tahun ni buat korban. Faham tak? Maka kita masih lagi ada peluang untuk cari-cari lembu buat korban. Tanda kata kita syukur kepada Allah, Allah bagi nikmat banyak. Tapi itulah benda-benda yang tuntutan, benda-benda sunat macam ni, kadang-kadang setengah orang buat sampai lewat. Tapi dia tak sedar sebenarnya Allah bagi anugerah besar kepada manusia yang berebut peluang-peluang untuk buat amal ibadat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dituntut buat korban ni hukum hakam. Mana dengar radio RTM Pulau Pinang, saya ingat mungkin ada, tapi tak tahu bila nak bubuh. Kadang-kadang dia bubuh dekat-dekat 2-3 hari nak korban baru bubuh. Saya mengejar dah nak korban dah, mencari lembu tak mana. Kan? Ni kita cerita awal siap-siap. Nabi kata dalam satu hadis, ma'amila bin Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah Ta'ala min hiraqatid dam, wa fi riwayatin min iraqatid dam. Tak ada satu amalan di sisi Allah pada hari nahar. Hari nahar tu hari korban lah. Aidil Adha tu dia panggil hari nahar. Sebelum daripada tu dia panggil hari Arafah. 8 Zulhijjah dia panggil hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah dia panggil hari Arafah. 10 Zulhijjah dia panggil Aidil Adha ataupun hari nahar. 11, 12, 13 dia panggil hari-hari tasyrik. Maka tu 6 hari orang buat haji, 6-7 hari tu orang buat. Tapi lama tu nak buat hal lain sama. Nak buat hal lain kan. Tapi betul-betul tu lah masa nak buat haji pun 5-6 hari. Sebab tu raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia, dia pergi sa'ah, nak tinggal negara tak boleh, dia pergi 4-5 hari. Buat pula haji kiran, sa'ah habis kan. Tunggu haji ifrat lambat nak tunggu tamatok apa semua lambat. Dia pergi buat kiran, pergi sat-sat 4-5-6 hari balik kan. Kewajipan nak kena jaga negara tu kalau pergi duduk lama-lama kan. Baik, jadi Nabi kata
amalan yang paling disukai oleh Allah adalah menumpahkan darah, iaitulah buat korban. Innaha latati yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Esok pada hari kiamat nanti, binatang yang kita buat korban tu dia mai tolong kita, jadi kenderaan pada kita, mengadu kepada Allah Ta'ala. Orang lain semua duk jalan, duk mengesok, duk merangkak, kita duk atas kenderaan, kan? Allah Ta'ala bagi jadi lembu. Ada pula orang kata, boleh kau ustaz 7 orang duk atas lembu seekor, tak rebah lembu tu. Buat lawak kan, buat layak buruk dulu tu. Alah, nak rebah buat apa? Tu lembu dunia memang kecil, 7 orang duk patah pinggang kan. Ni lembu akhirat Tuhan bagi jadi macam kapal terbang besar. 7 orang duduk, 7 orang duduk, kata duduk tidur berguling, tak jatuh ha. Tak ada rebah lembu tu. Kita kalau fikir benda akhirat tu lagu lain, Tuhan kata boleh duduk ha. Kan? Jadi esok ni selamat. Orang lain jalan mengesok, jalan merangkak, jalan apa ni bergolek, kita ni jalan duduk atas kenderaan. Allah bagi binatang tu biabak, wahai Tuhan, dia duduk atas dunia, dia korban aku untuk engkau wahai Tuhan. Tu dia. Sebab tu pahala dia besar, sebab tu ganjaran dia besar. Esok di akhirat ni ada 7 perkara boleh bagi syafaat kat kita. Syafaat ni mana apa? Pertolongan. Bahasa moden sikit orang putih dia kata recommendation, masuk ke dalam syurga. Dia nak recommend kita masuk syurga. Kita tu tak cukup syarat nak masuk syurga, tapi bila ada orang dalam, ada orang pergi tolong recommend, tak apa nak lulus pun boleh masuk. Pasal apa? Pasal beradik-beradik. Pasal dia beradik-beradik. Ni kira ada orang dalam tolong recommend. Kan? Orang ni bagus. Orang nak recommend pun bukan calon-calon orang. Ada 7 orang boleh recommend kita. Faham tak? Ini berdasarkan kepada hadis. 7 golongan, 7 perkara. Pertama, Nabi Muhammad. Itu besar kali ya. Nabi Muhammad dia syafaat semua sekali. Kali dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, umat-umat lain semua duduk bawah jadi umat dia semua belakang. Hak tu dia panggil syafaat kubra ataupun syafaat uzma. Nak dapat syafaat Nabi Muhammad tu, duduk atas dunia kena ikut Nabi Muhammad lah. Belajar hidup cara Nabi Muhammad. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Benda Nabi Muhammad bawa mai kita tak boleh tinggal. Contohlah kata basuh berak tangan apa? Tangan kiri. Macam mana cara basuh berak? Tu contoh bab kecil. Sikat rambut, hang sikat lagu Nabi Muhammad ke hang sikat lagu orang putih? Hang taruh rambut ikut taruh rambut cara Nabi Muhammad ke taruh rambut cara Nabi orang putih? Kan? Makan hang ikut cara Nabi Muhammad ke hang ikut cara orang putih? Orang makan tangan kanan, makan duduk, hang makan berjalan pegang tangan kiri. Benda kecil pun hang tak ikut. Nampaklah macam mana nak dapat syafaat Nabi Muhammad? Ranking nombor 2 yang boleh bagi syafaat, Nabi-Nabi dan Rasul lain pada Nabi Muhammad. Mereka hanya boleh bagi syafaat umat mereka saja. Ranking nombor 3, ulama. Orang ada ilmu, beramal dengan ilmu dia. Nama dia Al-Ulama ni, pewaris Nabi ni. Dia boleh bagi syafaat kepada muridnya sebanyak bintang di langit. Ramai ke? Tapi ada syarat lah. Duk atas dunia jangan duk mengumpat ulama. Jangan duk kata lebih kurang kat ulama. Orang ni orang bagus. Pasal mereka kita duk tumpang-tumpang rahmat Tuhan turun ni. Kan? Mereka tolong bimbing kita bagi jadi orang baik. Maka kena hormat. Saya nak abang bagi tuan-tuan hormat guru alim ulama ni. Bahasa sikit lah kasar. Saya orang Pulau Pinang. Dia kasar sikit, tak teri cakap lembut-lembut. Pasal lembut-lembut ni di Pulau Pinang mereka himpun pun satu tempat dah. Faham tak? Kalau pergi di Pulau Pinang, di Chulia Street tu, dengan Padang Kota, malam-malam minggu, tu semua geng lembut semua. Bahasa sekarang dia panggil donat. Dulu dia panggil sutun, lembut-lembut buat tangan tu. Lah ni dia panggil donat, adik-beradik cokria. Ya Allah. Jangan duduk jalan Pak Haji, tengah-tengah malam. Saya kalau jalan, saya tak berani jalan seorang-seorang. Sekali saya lalu balik mengajar, naik motor, pakai jubah serban ni. Serban tu kira, kepala ni apa lagi kan, 2-3 lapis. Saya boleh lalu tu dia panggil, Pak Haji mai lah. Allahu Akbar. Cari belum. Jangan berhenti lah. Dia buat kenduri 3-4 orang mampus lah. Mereka makan pil hormon. Pil tu dia bagi jadi tinggi besar lah. Pil tu mereka nak bagi besar ni, bagi cantik nampaknya perempuan, tapi dia tinggi, dia besar tu. Besar lah kita kan. Allah tengok ni, Allah geli geleman aku jangan duk tinggal hang tu. Ni sotong. Dia panggil bahasa baru donat. Dia buat filem dalam televisyen donat. Dulu dia buat filem Sutun 1, Sutun 2, Sutun 3. Nak abang lah kata kami ni nak buat macam mana Allah Ta'ala bagi jadi lembut. Memang Allah Ta'ala bagi hang jadi lembut. Yang hang duduk-duduk di Lorong Garu tu siapa? Tahu Lorong Garu? Di Pulau Pinang terkenal lah tempat pusat pelacuran ni. Malam-malam penuh lah. Yang hang pergi kata duduk hang tu buat apa? Tuhan bagi jadi hang lembut. Hang pakai skirt buat apa? Tuhan bagi jadi hang lembut. Tu belakang cerita. Tak apa. Yang hang pakai skirt buat apa? Dan jiwa saya jadi perempuan. Jiwa apa Tuhan bagi hang jadi lelaki? Buka seluar tengok lelaki ke perempuan?
Kadang kata laki-laki tak. Kadang-kadang saya geram dalam televisyen ni. Mereka duk kata kononnya kami ni nak buat macam mana dilahirkan jiwa kami perempuan. Siapa kata jiwa hang perempuan? Tuhan bagi jadi hang lah jantan. Ada orang datang tu, jantan lah. Hang kena buat bagi jadi jantan lah. Hang tak boleh buat bagi jadi perempuan. Kalau ada anak-anak hari ni lagu tu mau duk tenang bungkuk. Bangun pagi-pagi hang main ni mat, tenang bungkuk jadi keras ni. Tu dia. Kan saya di sekolah dululah saya jadi guru besar satu sekolah. Ada budak-budak lembut tu. Saya tak tenang bungkuk, tapi saya suruh depa kawat hari-hari. Main sekolah budak lain masuk kelas lu awal-awal tu sampai kawat tu. Jalan lembut lah orang bungkuk lenggang-lenggok kata aku tak mau tengok ni lagu tu kata. Bahan jalan elok. Jalan boleh seminggu 2 minggu pergi duk jalan suruh main takraw. Depa tak mau depa duk buat tangan gitu. Saya suruh main takraw tenang kena betih. Tu dia. Dia apa? Duk hari-hari kawan dengan mak duk dapur, anak pun pergi duk dapur dak potong. Jadi lagu tu kawan dengan bapa. Tak ni pun satu hal. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jaga hormat. Saya nak abang bagi hormat dengan guru alim ulama. Tak payahlah sampai pergi duk cium kaki ke, nak pergi jilat pungkong dia ke, tak payah. Dia memadai jumpa tok guru kita alim-alim ulama, salam, cium tangan ke, tanya assalamualaikum Pak Abang Ustaz. Kata lagu tu pun tak apa dah. Hormat. Kalau mak bapak kita kena hormat. Imam Ghazali kata guru kita darjat dia atas lagi daripada mak dengan bapak. Sebab mak dengan bapa didik kita pada zahir, guru kita bagi ilmu, didik hati kita, didik iman kita, didik jiwa kita. Sebenarnya itulah didik roh kita, itulah pendidikan yang sebenar. Tak? Kena hormat guru. Manusia berjaya ni manusia yang sayang mak bapak dia dan hormat guru-guru dia. Berjaya. Tapi kalau dia tak boleh jaga mak bapak dia tak boleh jaga guru dia, atas dunia Tuhan tunjuk kehinaan. Belajar pi tinggi mana pun. Nah tuan-tuan, itu nombor 3, ranking nombor 3. Ranking nombor 4 boleh bagi syafaat. Kalau kita ada anak kita tu kita bagi hafal Quran 30 juzuk, nama dia Al-Hafiz. Dia hafal Quran 30 juzuk. Anak kita kalau jadi doktor, lawyer ke engineer, dia tak boleh bagi syafaat. Dia kena jadi Al-Hafiz dulu. Hafal Quran 30 juzuk, lepas tu pilih jadi lawyer ke engineer ke apa ke, tu baru boleh. Yang penting dia hafal Quran. Anak tu boleh bagi syafaat hanya ibu dan sebelum tu silap. Nombor 5 syuhada, orang mati syahid. Jadi nombor berapa? Nombor 4 syuhada, orang mati syahid. Lepas Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul lain. Nombor 3 ulama. Nombor 4 syuhada, orang mati syahid. Dia boleh bagi syafaat 70 orang saja. Dia mati dalam medan peperangan memartabatkan Islam. Nombor 5 orang yang hafal Quran, yang hafiz Al-Quran. Alhamdulillah lah anak jadi Al-Hafiz, cucu jadi Al-Hafiz. Dia boleh bagi syafaat 10 orang ya. Nabi kata 10 orang ni kulluhum qad wajabat lahumun nar. Depa ni wajib masuk neraka. Confirm masuk neraka, perangai jahat punya setan. Dia boleh pegang tangan mak dia boleh terpegang tangan bapak dia, tengok siapa atas dunia dia sayang. Kalau Tok Wan dia rajin jaga, dia bagi duit kat dia, bela dia, bagi dia makan apa semua, dia sayang kat Tok Wan dia pegang tangan Tok Wan dia. 10 orang dia tarik nyo lagu tu yang masuk syurga. Hebat. Tu kalau ada anak seorang jadi Al-Hafiz. Kalau ada 5 orang, habis kaum kerabat, beranak-beranak, beradik-beradik semua masuk syurga. Satu kampung dia tarik. Tu kalau anak jadi Al-Hafiz. Kalau jadi Al-Hafuz, selamat. Nampak? Kalau anak jadi Al-Hafuz, sekali dengan bapak dia nak melingkup duduk dalam. Dah hang tak ada jaga anak, kadang-kadang kesian. Allahu Akbar, minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Setengah-setengah tempat saya pergi bagus, Pak Haji. Kadang-kadang nak buat macam mana, anak jadi setan pula dah. Anak jadi kaki mencuri, isak dada. Pak Haji mai tanya, Allah macam mana Ustaz nak buat? Allah sedih ingat. Bukan tak tolong dah, tapi dia pilih sendiri nak buat macam mana. Tapi kita kena ikhtiar juga nak bagi jadi manusia. Di Sungai Petani ada kawan-kawan saya, mereka balik Syria, balik Mesir, mereka ada buat pusat rawatan untuk orang-orang isap dada, untuk orang-orang isap ganja yang tak mau dengar cakap. Pergi duduk sana, sekolah macam sekolah jahat, tapi cara agama mereka buat di Sungai Petani. Ustaz Tarmizi, nampak ketegak-ketegak, hantar pergi sana. 2 tahun duduk tahun tu, keluar memang jadi manusia. Lagi tak masuk situ, duduk setan situ lah. Ni ada satu tempat bagus, tapi kena bayar main sikit, sebulan 400 ke 450. Tapi kalau mak bapak mampu, hantar pergi lah anak. Kalau tak mampu juga, hantar Ustaz serenti lah, free. Nampak? Bagi duduk dalam tu lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu ranking nombor apa? Nombor 5. Dia boleh bagi syafaat 10 orang. Ranking nombor 6, siapa-siapa yang ada anak mati kecil, na'udzubillah, bini kita mengandung, beranak-beranak, anak mati. Anak kita mati sebelum dia balik.
Tambah-tambah mati kecil-kecil lagi kan. Kira sebelum dia balik. Tapi ada syarat. Syarat pertama, mak bapak dia lepas dia lahir, mak bapak dia buat akikah dekat dia. Kullu waladin murtahinun bi'aqiqatihi yaumal qiyamah. Setiap anak dia ambil perjanjian dengan mak bapak dia pada hari kiamat dengan dia punya akikah dia. Siapa-siapa tak buat akikah anak dia lepas anak dia lahir, esok di akhirat kalau anak tu mati sebelum balik, anak tu tak mati sebelum balik, dia bagi dia masuk syurga dah. Dia boleh recommend, dia boleh tarik tangan dengan mak bapak dia masuk syurga. Tapi mak bapak dia tak buat akikah, dia tak boleh bagi, dia tak boleh tarik. Malaikat tahan, tak boleh. Apa hang tak boleh masuk. Pasal apa? Duduk atas dunia dulu, apa hang dia kalut dengan dunia, dia tak pernah buat kat hang akikah. Jadi kalau ada anak-anak kita yang kita tak buat akikah, kita kena tolong buat, bagi kat dia. Kalau mereka dah besar, dah balik, terpulang, kita nak tolong buat pun boleh. Mereka buat sendiri, itu lebih afdal. Faham tak? Tapi kalau kita nak buat juga, tak ada masalah. Tingkatan 5 dah balik dah, tapi dia tak kerja lagi, kita tolong buat kat dia. Kena buat akikah. Kalau anak lelaki 2 panggu, kalau mampu. Kalau tak mampu 1 panggu, 1 bahagian. Ataupun sekok kambing. Kalau mampu 2 bahagian. Anak perempuan 1 bahagian. Walaupun sunat, tapi dia punya kesan dia, anak tu boleh recommend bapak dia masuk syurga, mak dia masuk syurga, 2 orang. Dia. Dan ranking nombor 7 yang boleh bagi syafaat, siapa dia ada 2. 1, orang baca Quran, esok Quran mai datang bagi syafaat, rajin baca Quran ataupun hafal Quran. Yang keduanya, binatang korban yang kita buat, maka esok di akhirat dia mai jadi kenderaan kita. Dia mengadu pada Allah, wahai Tuhan, orang ni bagus, orang ni duduk atas dunia, dia buat korban, dia korban aku untuk engkau wahai Tuhan. Binatang korban tu mai Allah buat korban, tuan-tuan. Yang boleh buat korban, yang boleh buat akikah. Sebab tu kata, kalau kita mampu, beli sekok lembu, habis buang korban akikah anak-anak kita tahun ni. Tahun depan kita ambil 1 bahagian lembu setiap 1 rumah, seisi rumah. Sebab tu kalau Dan tadi nak buat Jumaat lah, bagi semua orang dengar, bagi semua orang faham. Yang masalahnya sekarang, hak orang tua-tua, veteran-veteran, hak main mengaji masjid, faham. Hak main sembahyang Jumaat ni ramai tapi tak faham. Maka akhirnya tinggal lah, dapat 7 ekor. Kalau bagi saya lah kan, bagi saya, mungkin bagi tuan-tuan rasa masjid-masjid lain pun ada kurang lagi 1-2 ekor, hak setengah ekor tak ada pun ada kan. Setengah masjid langsung tak ada ekor langsung. Tak usah kata sini Tanjung Pulau Pinang tu pun, tuan-tuan ambil setengah-setengah masjid, tak mau abang lah masjid mana-mana. Tapi kita duk rasa macam banyak dah. Tapi kalau rujuk balik ke dalam bab ilmu, sebenarnya tak banyak, memang sikit sangat. Sepatutnya tadi budak tu kira dia kata kena ada 40. Sepatutnya mau ada 3-40 ekor. Nampak sangat masyarakat kita ni kurang faham tentang hukum hakam berkorban, melaksanakan ibadah korban. Baik, sikit sebanyak hukum hakam dia, tuan-tuan. Kalau boleh saya nak tanya, saya nak soalan. Lebih-lebih lagi Pak Haji yang terlibat dengan korban. Saya tiap-tiap tahun, saya seorang-seorang saya aja saya boleh sembelih 40 ekor. Alhamdulillah. Ada satu tahun tu 60 ekor, 63 ekor. Saya seorang yang sembelih di 40 ekor. Seorang ustaz lagi, dia sembelih 23 ekor. Boleh lah sembelihkan jauh. Bukan teruk mana, hak teruk lapah. Hak teruk, hak yang cincang daging, tulang, hak tu yang payah kan. Baik tuan-tuan, Alhamdulillah. Kita Allah bagi dalam mazhab Imam Hanafi, korban ni wajib untuk orang yang bermukim. Tetapi dalam satu pandangan dalam mazhab Hanafi, dia kata sunat muakkad. Untuk Maliki dan Syafi'i, dia kata korban ni sunat muakkad, sunat aini seumur hidup sekali, dan sunat kifayah satu keluarga sekali setahun. Tiap-tiap tahun satu keluarga kita kena buat korban. Baik, hukum hakam korban. Saya ambil ringkasan sikit. Sunat kalau kita nak sembelih korban, kita cari siapa-siapa orang alim, orang hak pandai. Dia pula tu guru alim ulama, tu imam, orang tua-tua hak ada ilmu agama. Dia alim, dia pula pandai selok-belok bab korban. Jangan dia alim boleh mengajar tapi pegang pisau ketak. Lagu tu tak mau. Dia kena belajar tuan-tuan sembelih. Lama-lama kita jadi pandai. Bukan apa, dia jadi ketagih lama-lama. Saya nak bagi petua, dia nak sembelih ni dia kena pisau yang tajam. Tak boleh duk buat lebih kurang kat binatang. Pisau yang tajam ni tuan-tuan, dalam dunia pisau yang paling tajam dalam dunia ni, takat saya tahu lah. Pisau dia tulis itu, pisau tu nama dia Victorinox, made in Switzerland. Allahu Akbar. Saya sembelih 100 ekor tak sah. Dia ada jual di Tanjung dekat jalan jalan apa? Jalan McAllister ada menara UMNO tu, pejabat agama, majlis agama. Sebelah tu depan Masjid Pakistan.
Ada kedai jual barang-barang supplier catering, kedai Cina lah, dia seorang pack tu jual, nak beli lebih kan. 200 sebilah. Dan ini harga 220. Pisau tajam. Tak payah duk beli pisau-pisau belati, pisau-pisau kampung tak tajam. Abang mai lah mana pun, kecuali dia memang tempah khas, masak betul pisau-pisau besi tertentu, ada juga yang tajam, tapi tak boleh lawan juga pisau hak ni. 100 ekor ton 2 ton sudah saya sembelih, sampai ton sudah. Kira lepas-lepas korban melih orang nak buat akikah lah apa, sepanjang ton dekat 100 ekor kambing, lembu saya sembelih dekat 100 ekor, duk tajam situ lah. Oh, puas hati beli 200 pakai puas lah. Nampak tak? Nama pisau made in Switzerland. Nama dia punya Victorinox. Kalau made in Brazil, ada kat lorong pencuri dekat dengan Jalan Julia Street tu, hak tu tak apa tajam, kurang sikit. Hak ni petua. Hak mana berminat bab-bab korban, dia kena tanya bab-bab ni. Bukan senang nak cari pisau tajam. Saya duk tengok pisau hak lain-lain, pisau belati dia bawa rumah, pisau apa golok perak apa begini. Kan duk beli, Allah, pisau tak tahan, lepas 3 ekor tu dia duk sebelah. Kena belah hak jenis lehak ni, kulit panjang-panjang tebal-tebal kan. Oh, sat tumpui. Ni petua. Hak ni tak sebut dalam kitab. Hak ni kena tanya orang yang pengalaman, macam mana nak bagi pisau tajam. Kan, nak cari pisau tajam. Baik. Dia kata dalam hukum ni, sunat buat korban ni, cari unta ke, lembu ke, kebau ke, kambing, kibas. Ada kuda pergi sembelih tak boleh. Ada rusa pergi sembelih tak jadi. Nah, ada arnab pergi sembelih tak jadi. Tapi ada satu pandangan dalam kitab Matla'il Badrin, dia sebut, dia kata kalau tak mampu, boleh dengan binatang apa, dengan syarat halal makan. Walaupun 2 kaki. Ada burung ke, ada ayam ke, tapi dia mau jantan, betina tak mau. Takut dalam perut ada telur. Cari bayang bapak ke ayam jantan, buat korban, buat akikah. Tapi saya kadang-kadang malas nak abang, takut orang nak cari ayam lah kan. Dia kata sip, RM20 ayam bapak. Kan, ada satu tahun tu saya balik pada Mesir, kawan-kawan saya semua masa tu tahun tu depa pakat-pakat sengkek lah kau. Saya buat korban ayam tahun tu 100 ekor, saya cari habis dalam kampung Apa ni ayam bapak belah-belah seberang perai 100 ekor. Lepas tu bunyilah habis satu Pulau Pinang. Ustaz Syarul tu teluk kembang sembelih ayam tu, ajaran sesat. Mampu saya tak buat dah barang ni. Dia jadi fitnah tak? Orang tak faham. Saya kata jumpa balik tengok kitab Matla'il Badrin, nak ambil tauliah Kedah ke Pulau Pinang ke, kena baca kitab Matla'il Badrin tu depan mufti. Buka muka surat 88 ke. Buka di situ, siap kami hafal yang satu, siap perenggan yang kedua, ketiga. Balik buka, dia kata harus korban dengan ayam jantan mengikut mazhab Imam Ibnu Abbas. Boleh lah emergency case kan. Sampai dekat-dekat nak raya ni minta nak duit juga, tengok ayam bapak ada belakang rumah, ambil lah. Ada pandangan kata boleh, tetapi bukan pandangan muktamad. Takkan tak boleh kot, isap rokok berjabu berkepui, sampai nampaknya terbakar rumah dah. Hubung putih ni, berhenti sebulan boleh dapat dah 300, dah sehari sekotak 10 ringgit. 30 hari 300 ringgit dah. Berhenti sebulan dia boleh masuk korban. Dia. Jadi jangan bagi alasan kata tak mampu. Padahal lebih pada mampu, bukan dekat 300. Kadang-kadang maziah pergi supermarket sekali belanja pun 300-400. Nasib baiklah 2 tahun ni tak ada supermarket. Ada supermarket? Ada lah. Oh kulim. Babi tengok Giant ke apa, mana cukup bawa 340. Nak beli apa 340. Sekali masuk baru setengah troli lah. Tak ada beli ni barang dapur, beli buah, beli tu sikit dah 300-400 lah. Oh mampu hidup orang ni kan? Tapi nak buat macam mana barang keperluan? Ni hukum hakam. Baik, sikit lagi hukum sembelih ni tuan-tuan. Saya nak ambil poin-poin penting ya. Ni masalah kita bagi wakil. Kampung-kampung ni depa panggil hak semua orang hak masuk korban tu, depa panggil mai duduk sekali, mai pegang tali lembu, tali hidung. Lepas tu serah 7 orang bagi kat wakil, duduk-duduk pasien tu lah. Sebenarnya tuan-tuan dalam hukum fiqah sah wakil atas wakil. Orang tu dia masuk korban, dia tak mai pun tak apa. Hak ni saya rujuk siap dalam kitab. Sah wakil atas wakil walaupun 10 kali wakil, 100 kali wakil. Saya bagi kat abang ni bagi kat adik ni, adik ni bagi kat abang tu, wakil tolong dia tu buat korban. So dia tu bagi duit seorang buat korban. Sementara nak sampai Kemboja berapa wakil tu? Sah boleh? Boleh. Janji depa buat dapat pahala. Dia. Jadi kalau kita tak mai tu imam orang dah wakil dah kita. Wakil ambil lah.
Yang penting masa dia bagi duit tu, dia dah niat dah dia nak bagi. Dah hasil, dah pahala. Betul tak? Tak hadir pun tak apa. Pasal apa? Kadang-kadang raya korban, orang nak pergi jalan sama adik-beradik tu, larat nak kena tunggu. Dah korban lambat pula, duk lapar sekok-sekok pun 2 jam. Kan? Bertakut rosak daging busuk ke apa ke, depan lapar sekok dia habis semua. Orang setengah-setengah kampung hak cergas tu dia buat kerja sat tengah jam tak sampai sekok habis lah, kulit lapar mau siap dah. Saya di sekolah saya dalam tempoh, dalam pukul 9 start, pukul sebelum Zuhur 30 ekor, 50 ekor habis. Tapi tak apalah, kawan-kawan main ramai, 2,000 orang, 1,000 orang. Oh, situ lapar, sini katok. Orang pakai mesin potong besi tu, potong tulang, breong, tak ada ketok dah. Sat lah, 3-40 ekor habis begitu ya. Tak sampai Zuhur boleh makan dah nasi. Kalau buat kenduri lah kan. Ni kena cekap ni adik-adik ni kecil-kecil ni, belajar macam mana benda-benda ni sunnah, benda baik dapat pahala. Belajar macam mana lapar, belajar macam mana nak buka keluar perut. Tu semua ilmu tak ada dalam kitab. Dia habaq suruh korban, macam mana cara nak buat. Dia habaq cara sembelih, betul-betul pergi pegang pisau tengok. Belajar sembelih ayam dulu ke, kecil-kecil dulu ni belajar. Pergi kat kedai beli ayam kan, pergi dengan mak kan, abang kata pakcik saya nak sembelih, ajak saya pegang macam mana. Ilmu bukan main bergolek, kena pergi cari. Dia. Baik. Ambil poin-poin penting ya. Baik. Satu orang dia kena buat akikah, dia kena buat korban. Tadi saya bahas kan. Baik, macam mana ni? Saya ada seorang anak lelaki ustaz, korban saya tak buat kat dia, akikah saya tak buat lagi. Kalau korban 1 panggu, akikah 2 panggu, maknanya jadi 3. Oh, jam lah saya ustaz. Jam lah kan. Kalau kena 1 panggu 400, 3 panggu 1,200. Allah, banyak tahun tu nak kena buat tu. Boleh tak ustaz saya masuk 1 panggu, saya niat korban dan akikah sekali? Kalau mengikut pandangan Syekh Ibnu Hajar dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata tak boleh. Siapa niat korban dan akikah, maka jadi korban saja, akikah tak jadi. Tapi menurut Syekh Ramli, ini pandangan yang kuat, dia kata boleh niat. Jadi 1 panggu ambil niat korban dengan akikah sekali jalan semua angkat. Kalau mampu, kalau afdalnya kalau mampu buat 3 panggu. Kalau tak mampu ambil 1 panggu niat korban dan akikah, boleh. Nak? Okey. Tak apalah, benda ada khilaf, ada pendapat kata boleh. Waktu nak korban, nak sembelih korban adalah kalau sebelum solat hari raya harus. Tapi kena terbit matahari dululah, masuk pada hari raya Lepas tu waktu duha, lepas solat dan lepas khutbah, hukum dia afdal, itu paling baik. Lepas sembahyang raya tu baru sembelih korban. Biasanya orang buat begitulah. Tapi kalau waktu malam dekat nak masuk maghrib dah makruh, walaupun pada hari raya ataupun hari-hari tasyrik. Dia korban ni kita buat siang-siang. Daging korban ini tuan-tuan, kalau siapa nazar, dia kata aku tahun ni kalau dapat anak lah, aku nak korban lah tahun ni. Yang tu mengikut setengah ulama, dia kata kalau jadi nazar kena sumpah, demi Allah aku nak buat korban. Yang tu baru jadi nazar. Setengah ulama kata dia tak kata demi Allah pun, tapi dia cara dia cakap tu menunjuk kata dia mesti kena buat. Aku tahun ni kalau bini aku beranak ni, aku mesti buat korban. Kira dia letak lazim, mesti dia kena buat. Maka yang tu pun jadi nazar. Maka lagu tu bila jadi nazar, dia buat korban, dia tak boleh makan daging tu sikit pun dia tak boleh makan. Siapa yang buat korban nazar? Tapi kalau siapa yang buat korban sunat dia makan 2-3 suap daging korban, ambil 2-3 ketui, balik pergi goreng-goreng makan. Kalau dia nak ambil lebih sikit, ambil 1 kati 600 gram, tak sampai 1 kilo, setengah kilo lebih sikit, 600 gram. 1 kilo 1,000 gram. Kalau nak ambil lebih sikit, ambil 1/3 kat kita, 2/3 bagi kat orang lain. Nak ambil lebih lagi, 2/3 ambil kat kita, bagi kat orang 1/3. Sekurang-kurangnya kita bagi kat orang 1 kati, kita ambil lain semua. Tapi saya di sekolah saya, alhamdulillah, tiap-tiap tahun orang buat korban, kita bagi 2-3 kilo lah. Buah tulang 1 kilo, buah daging 2 kilo. Pasal apa? Sebab kita nak bagi kat orang lain. Saya special kalau orang nak masuk korban, tanya siap-siap, daging macam mana? Daging ustaz ambil bagi kat orang. Kau nak ambil ke abang nak ambil ke balik? Tengoklah, kalau saya mai kita spare dah 3 kilo. Dia tak mai, kita bagi orang lain lah. Kalau dia mai, kita bagi 3 kilo lah. Tapi kalau mula-mula kita tanya, ni daging macam mana? Dia kata daging saya nak ambil balik lah semua. Saya kata tak apalah, ni cari tempat lain, kami punya penuh. Tak terasa kan?
Oh, banyak cantik muka hang bagi 300, lepas tu dengan kami lah mandi darah, kami lah mandi peluh, kami lah sampai letih-letih, hang main-main angkat-angkat buah plastik hitam dia belah lah gitu lah. Oh, banyak cantik muka hang. Buat sendiri lah. Saya jenis boleh cakap lah. Ini tak heran orang, saya boleh kata lah. Tapi kadang-kadang tak mau lah kata, tak mau terasa kan. Buat sendirilah. Tengok tempat lain lah. Dah, saya tak mau lagu tu. Pernah 1 tahun dulu-dulu, saya buat korban dah 3-4 ekor. Hak ramai-ramai mai ni, semua ambil satu bakui, satu besen. Ambil semua dia punya, tak bagi langsung. Ni kawan nak buat kerja ni ramai-ramai, tak bagi ke seorang sikit. Takkan bagi perut dia dengan hati dengan limpah ya kat depa. Bagilah daging sikit. Dah kami nak balik buat kenduri. Oh, sambil menyelam sambil minum air. Dia nak beli daging, dia tak mau nak buat kenduri. Dia buat daging korban. Ambil daging korban tu balik pergi buat kenduri. Oh, jam ah. Lihat. Kita orang masjid ni, saya nak abang, kalau kita ada organisasi, kita ada pertubuhan, kita di masjid ada carta organisasi, ada pengurusi, timbalan pengurusi, kita kira ada satu lembaga, ada badan. Kita buat program di masjid, buat program di surau. Tiba-tiba hang ambil berhabis takat sembelih ya. Buatlah sikit, bagilah seorang sikit, buat masak sup ke apa ke. Kadang-kadang orang tak faham. Senang daripada awal tanya. Tak, kalau duduk nampak macam pelik-pelik ya. Nak apa? Ambil balik. Kalau masjid-masjid bagi banyak, saya tak bagi banyak. Kalau nampak nak mau semua, nak nampak nak lebih-lebih, apa ambil bin bak lain lah, senang. Bagilah lebih sikit. Masjid ni dia kena buat program, panggil anak karya semua turun. Jadi kami tolong bagi, kami jadi wakil. Hang tak payah bagi kat siapa pun. Daging tu kita bungkus pergi setengah kilo ke apa sekati ke, kita bubuh dalam tu. Nah, ambil seorang satu, bagi kupon. Oh, masalah curi daging korban banyak. Di Pulau Pinang ada sindiket curi daging korban. Dia pergi satu masjid dapat 45 bungkus, 45 bungkus, 45 bungkus. Habis dia tawaf, petang tu bonet penuh. Pergi jual di market daging fresh. Ha, tu dia. Curi daging korban. Dia main dia selit 45 barang ni, tak ada. Lepas tu kita letak kupon. Hak mana masuk panggu, dia ada kupon dia lain. Hak mana orang ramai, dia ada kupon dia lain. Faham tak? Ini kita buat. Alhamdulillah, tiap-tiap tahun saya buat di sekolah saya, lebih kurang 5,000 orang kita bagi daging. Alhamdulillah, orang bagi seorang sikit daging korban. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Dan ni daging korban. Kemudian hukum orang mati tuan-tuan, tak boleh buat korban pada orang yang hidup tanpa izin dia. Kita nak buat korban kat mak kita, anak kita tak apa, pasal kita tahu dia bawah tanggungan kita, bini kita bawah tanggungan kita. Tapi yang bukan tanggungan kita, kita nak buat dekat pak menakan kita, kita nak buat dekat cucu kita, bapak dia duk ada lagi, dia bukan tanggungan kita, kita kena minta izin. Mat, aku nak buat korban kat anak hang tahun ni. Nah, aku buat lebih sikit tahun ni, nak buat untuk anak hang. Tok Wan kata, untuk cucu dia. Bapak dia kata, lah saya buat dah pak weh, dah masuk dah. Tak lewat lah, buat nama walim lah. Kena minta izin kepada wali dia, ataupun pada diri orang tu kalau dia dah besar. Dan tak boleh buat korban kepada orang mati tanpa wasiat. Dia tak tinggal wasiat. Contohnya, dia kalau tinggal wasiat, sebelum dia nak mati, dia kata, mat, abah ni rasa, mak duk rasa macam tak apa hari ni. Aku rasa lebih kurang seminggu 2 di jalan ni. Mak dia kata, mak rasa teruk ni, rasa tak lama. Kalau mak mati sebelum sempat korban, hang tolong ambil duit mak ni, hang tolong ambil buat korban. Tu mak tinggal dah habuan nak buat korban, mak dia wasiat. Jangan duk suruh buat korban, duit tak bagi. Hak tu jam lah. Kan, duit tak bagi, daripada duit dia tak wajib kita laksanakan wasiat. Wasiat ni kalau dia tinggal harta dia, ataupun kita mampu buat, baru kita kena buat. Tapi tak tinggal. Dia kata, mak kalau mati tolong buat haji kat mak nak. Oh, 1,500 oh. Nah, mana ada murah, paling murah pun 1,000 lebih Duit tak tinggal wasiat apa? Anak mampu boleh tolong buat kan. Kalau tak mampu tak buat Termasuk dalam kata orang tak wajib buat haji. Baik, maka kalau mak dia mati, dia wajib kena buat korban. Pasal apa? Yang tu ada wasiat daripada mak dia. Ataupun mak dia tinggal duit banyak, ni duit mak ada 1 juta, tolonglah tiap-tiap tahun lagi hang duk hidup, hang buatlah korban kat mak tiap-tiap tahun. Wasiat suruh buat tiap-tiap tahun, baru kita boleh buat. Maka kalau ikut dalam hukum tuan-tuan, dalam mazhab buat korban pada si mati, hukum dia makruh dalam mazhab Maliki. Dan dalam mazhab Syafi'i tak boleh kecuali ada wasiat. Hanafi dan Hambali kata boleh buat. Sebab tu kalau India orang mamak-mamak ni, mereka buat korban pada orang mati. Sebab mazhab dia kata boleh. Okey. Apa hukum daging korban kalau kita dah habis kita buat korban? Boleh tak bagi makan pada orang kafir? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, tak boleh bagi makan kepada orang kafir.
Cuma ada satu mazhab Hambali, dia kata harus bagi makan kalau kita rasa dia tu ada peluang masuk Islam. Kan? Ataupun dia kafir ahlul kitab, Yahudi dan Kristian yang berpegang pada kitab yang asal. Mana ada ahlul kitab dalam ni. Lah ni Yahudi Kristian semua bahlul kitab. Dia bukan ahlul kitab. Dia tak faham apa. Nampak tak? Baik. Apa hukum kita simpan daging korban lebih pada 3 hari? Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fawqa 3." Aku satu ketika dulu melarang kamu simpan daging korban lebih pada 3 hari. Nah, min ajli dafa, disebabkan orang Islam, ada orang yang perlu pada bantuan. Kalau ambil banyak-banyak, kesian kan orang susah. Tapi sekarang Nabi kata, waqad ja'allahu bis-sa'ati, Allah bagi keluasan pada kita. Nah, maka fadakhiru ma badalakum, simpanlah daging korban seberapa banyak lama kita nak simpan. Nak simpan sampai setahun ke? Boleh dalam freezer tu, boleh. Kalau ikut hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh berdasarkan hadis ni. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hanafi, dia kata tak boleh. Kena 3 hari, tak boleh lebih daripada 3 hari. Tapi berdasarkan hadis tu, Imam Syafi'i kata Nabi bagi peluang untuk kita boleh simpan daging korban. Setengah-setengah di Kuala Lumpur, mereka ambil daging korban, mereka bubur dalam tin. Lepas tu bila orang susah sepanjang tahun, mereka pergi bagi. Bagus juga, kan? Tolong orang susah. Tapi duit nak buat tin tu memang mahal, kena bubur dalam peti sejuk lah apa semua. Jadi kos dia tinggi. Jadi saya nak bagi tahu di sini, ini hukum hakam. Paling penting sekali pada tahun ni, pastikan tuan-tuan buat korban. Kalau tuan-tuan rasa masjid tak mau terima dah, mereka tak larat nak buat kerja, kita pakat anak beranak, kita buat sendiri. Panggil tu imam main sembelih di rumah kita, petang pun tak apa. Buat hari kedua, ketiga, keempat pun tak apa. Mereka main sembelih, kita lapar sikit-sikit, kita buat bila seekor lembu lapar sembelih pukul 9, pukul 3, 5, 6 jam habis. Tu kira lambat dah tu buat kerja kan. Duk sikit kan. InsyaAllah benda-benda ni semua kena belajar. Paling penting sekali, jangan tinggal peluang untuk buat korban. Boleh tuan-tuan? Ada soalan tak? Saya nak veteran ni nak tanya soalan. Sebab saya ada pengalaman sikit sebanyak lah kan. Nak kongsi pengalaman. Nah, kalau boleh kita tanya sikit bab-bab hukum hakam korban. Kawan-kawan boleh tumpang. Sila. Ada pengalaman kok ada masalah apa-apa. Jaga masa nak bagi rebah lembu. Kena lembu sekarang kadang depa belah dalam hutan kelapa sawit. Jenis jarang tengok orang Dia kalau nampak orang, Allahu Akbar, jadi macam kuda liang. Dia melompat gedebuk lagi. Katakanlah masa kita nak rebah dia, tiba-tiba kaki dia patah, maka tak boleh buat korban. Dia jadi binatang cacat dah, tak boleh. Faham tak? Jagalah masa nak rebah tu. Tapi sekolah saya bagus ya. Tiap-tiap tahun dia main hak jenis saiz-saiz gitu. Ni kawan-kawan mu saya panggil mai. Jom mai taiko mai. Kawan ni pegang 4 orang pegang satu kaki lah. Dia pegang kaki tu, dia ni pegang kaki tu. Depa 2 kali besar pada lembu. Dia main 4 orang, dia angkat lempar lembu gitu ya. Senang, tak gaduh tali lah. Hak tu bagus. Jadi tuan-tuan, bagi senang, bagi mudah. Binatang ni jangan bagi dia buat macam ni. Itu tak mau. Kau panggil apa? Buat cekang-cekang tu tak mau. Kaedah dia, bila binatang tu dia duk cekang-cekang, lepas tu kita kena ikat dia, lepas tu kita bagi dia relax. Supaya dia relax tu, masa dia relax tu lah baru kita sembelih. Baru darah dia memancut elok kan, daging dia manis, daging dia lembut. Tapi kalau binatang tu dia tarik cekang sangat, dia duk tarik, dia duk meronta-ronta ni, maka dia keluar sejenis asid mengikut kajian di badan dia, menyebabkan daging dia akan jadi keras. Tu suruh bubur lah Panadol punya anak kan. Dia tak lembut lah. Sakit perut lagi dah. Ni jaga. Tuan-tuan sila, ada soalan? Boleh kita kongsi-kongsi? Sila Pak Haji. Macam lembu lihat. Tembak belali. Boleh lah. Tembak belali boleh. Termasuk juga dia panggil stunning tu, dia kalau di tempat penyembelihan tu dia bubur karen, maka majlis fatwa kata halal. Boleh kalau dia liang sangat. Kalau di tempat sembelih dia ada karen tu, dia ada berapa watt, dia bubur dekat dahi lembu tu, pak kata lembu relax lah, lali. Dia macam nak pingsan tak pingsan tu. Dia tak apa pingsan, bukan kata tak sedar tu dia sedar. Tapi dia sedar macam tak sedar, dia jadi pening ke mana lah. Masa tu depa senang, depa sembelih dia tak meronta. Itu depa buat masa sembelih, termasuk ayam.
ayam dia berbubuh karen dalam ayam, lepas tu dia jalan cium, dia kena sikit je, ayam tu pun relax je. Kalau tak ada dia melupang kepala dia, jenuh mandi darah lah, buah sembelih lah, ribu-ribu sehari, berapa ribu ekor ayam dia sembelih di pusat penyembelihan tu. Maka majlis fatwa kata ada beberapa watt dibenarkan. Tapi kalau liang sangat tak apalah, lebih elok jangan guna karen, lebih elok. Tapi kalau kita tanya kat orang hak di pusat penyembelihan, sebab mereka sembelih banyak kan. Ataupun kalau kita hak liang tadi boleh tembak boleh. Tembak tu jangan bagi mati. Hak tu yang kita takut. Kita tak tahu masalah dia mati, tapi kalau kita tembak-tembak nampak badan. Dia kaedah macam ni. Ada baru ni ada satu hamba Allah dia niat kereta Ranger. Satu Pak Haji. Dia niat kereta Ranger, pergi buat belah baling tu. Lah dia lalu-lalu lembu lintas 3 ekor. Dia pagi 3 ekor tu mati. Masuk dalam kampung pergi tanya siapa tak mengaku lembu dia pak. Mengaku cari pasal ya. Kan? Lepas tu dia tanya telefon, "Assalamualaikum ustaz. Ni lembu mati 3 ekor saya bagi dengan Ranger ni. Ranger pun pecah habis depan ni." Lepas tu dia buat macam mana? Dia kata, "Boleh tak ustaz? Saya pergi tanya dalam kampung, depa tak mengaku. Saya nak ambil daging pergi jual boleh tak? Nak repair Ranger boleh?" Tak boleh. Saya kata kalau dia nak mati ataupun dia dah mati, Pak Haji tak boleh ambil sebab yang tu orang punya. Tak, kalau saya sembelih ambil lapar, ambil kulit saja boleh tak? Kulit pun tak boleh, orang lain punya. Orang lain punya tak boleh ambil. Habis tu buat ke mana? Pergi tanya tuan dia, kalau dia bagi baru boleh ambil daging tu. Tu pun kita tak boleh sembelih. Kalau dia dah mati ataupun dia nak mati, boleh sembelih bagi senang mati je. Tak boleh makan daging, haram. Kaedah kalau mana-mana binatang dia dekat-dekat nak mati, dia panggil hayat mazbuh. Mazbuh ni maksudnya dia punya nyawa ikan dekat-dekat nak mati dah. Tak boleh. Dia kena hayat mustaqirrah. Dia kira hidup, boleh hidup lama, baru kita sembelih, baru boleh sah makan. Jadi nak bagi dia, ambil dia pergi hospital haiwan, injek apa, bagi masuk hospital apa, mesin-mesin bagi macam orang lah juga kan. Bagi dia sihat balik macam binatang hidup elok, masa tu lepas tu baru dia sembelih. Kalau dia memang nak mati dah, kita pergi sembelih, tak boleh makan. Ya Pak Haji. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Macam Ustaz kata tu memang lembu masa depan tu dia harga dia mahal kan? Ya. Jadi kalau saya teringat nak belah lembu dah masa depan, kalau lembu tu saya lepas, saya dapat tidak nak makan kita perlu. Pak Haji Nabi minta izin, minta halal kat semua orang. Boleh tak kalau tu nak kita? Tak boleh Pak Haji kena minta halal habis dalam kampung makan rumput dia pak. Masa depan nak tahu. Kalau tidak Pak Haji kena belah kandang, bolang kandang, lepas tu bagi makan rumput-rumput yang kita pergi minta izin kat tuan dia bagi makan ataupun bagi makan dedak. Kalau dia sini lepas dalam kampung, kena pergi minta izin dalam kampung habis semua. Pasal dia makan habis harta orang. Ni Nabi larang tu. Yang rumput kita nak ambil orang punya pun kita kena minta. Mesti tanah orang. Kan? Ni duk belah ikut dan yang saya tengok sengah-sengah sama dengan tempat saya pun. Dia belah ikut dan ni habis tetapi duk ambil. Tak boleh lah begitu. Tentulah susah. Tapi tak apalah kita beli dia tanggung. Tukang hak jual tu, kita mana nak tahu. Kalau kita tahu tak boleh Mereka duk belah ikut dan ni, minta maaf lah. Saya tengok tapi tu hakim belah tu dia tak main kuliah. Tempat saya lah kan. Saya duk buat kuliah ceramah apa-apa dia tak main dengar. Jadi kaki tak mayang kan. Kadang-kadang kaki mayang di rumah, dia tak main di masjid. Orang buat kuliah pasal korban, pasal lembu, dia tak dengar. Ni leceh. Kita buka rakam masuk dalam radio, dia tak dengar ke. Dia buka, dia tengok merepek-merepek orang putih apa. Dia bukan dia tengok gambar. Buat macam mana dia beranak dia orang putih. Kan? Kiam orang putih lah kan. Ceramah-ceramah tak mau dengar. Kan jadi payah, tak tahu hukum. Lepas tu mentah ke darah duit haram tu. Tak sungguh, duit sumber pendapatan kita buat lagu tu tak halal, orang lain punya. Dia lah. Apa salahnya kita jual lembu? Tapi lah bagi 10-15 ringgit orang dalam kampung kita buat kenduri. Kita abang kata ni buat kenduri apa? Saya ni belah lembu, saya nak bagi tuan-tuan makan. Pasal apa? Lembu saya makan tuan-tuan punya rumput. Ada orang buat kata. Tak ada lagi. Tak ada lagi ya. Balas kat dia orang-orang. Padahal rumput depan rumah kita dengan pokok bunga pun kambing dia makan. Lepas taik kat kita. Tu dia. Mau pergi habang kat dia apa? Tu
tu lain kali kena bolang khutbah. Dah kadang-kadang bukan nak bagi terasa, bagi dia hukum, bagi dia faham. Sedap-sedap yang hang ambil, yang sedap, hang tak sedap hang bagi kat kami. Tidak nak. Hak ni hukum, esok di akhirat kena jawab ni, minta ampun, minta maaf. Tak kira siapa pun. Kita duk rasa seronok seorang lah. Hak ni hukum, belajar ambil tahu. Sila, ada soalan lagi? Ada soalan? Ayo. Kata sisa barang yang kita buat apa? Boleh. Tulang. Okey. Nak buat macam mana? Bagus soalan. Sisa-sisa binatang daripada korban ataupun akikah. Korban dan akikah, tulang dia adalah tulang dihormati. Tulang saja pun dah dihormati, apatah lagi kalau kita sembelih kerana beribadat. Maka dia ada nilai kehormatan, nilai ibadah. Bukan biasa-biasa dah. Tetapi dalam kitab kita tak jumpa pun dalil kata kena tanam. Maka tak payah